Bayangkan, suami meninggal dunia. Rumah yang kita duduk 20 tahun ni, tiba-tiba kena kongsi dengan adik-beradik mertua. Isteri cuma dapat 1/8 je. Rumah terpaksa dijual. Kenapa? Sebab tak tuntut harta sepencarian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan siri penerangan Asas Ilmu Pewarisan 101. Jika tuan-puan nak ikuti topik-topik lain, ikuti dan subscribe dengan channel kami sama ada di Instagram, YouTube atau TikTok. Dalam episod-episod sebelum ini, kita dah bincangkan faraid dan hibah. Hari ini, kita sentuh satu topik yang sangat penting tetapi sering diabaikan, iaitu harta sepencarian. Apa itu harta sepencarian? Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh sepanjang tempoh perkahwinan. Hasil usaha suami dan isteri bersama, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contoh langsung seperti rumah, kerja, niaga, manakala tidak langsung seperti mengurus rumah, menjaga anak, menyokong pasangan. Penting untuk faham, harta sepencarian tidak berlaku secara automatik. Ia perlu dituntut dan dibuktikan. Contoh harta sepencarian, antara contoh yang biasa adalah rumah dibeli semasa perkahwinan, kereta yang dibayar ketika masih suami isteri. Contoh lagi, simpanan, pelaburan atau perniagaan yang berkembang selepas berkahwin. Walaupun harta itu atas satu nama sahaja, ia masih boleh menjadi harta sepencarian. Bila harta sepencarian dituntut? Tuntutan biasanya dibuat apabila berlaku perceraian atau salah seorang pasangan meninggal dunia. Dan ini perkara penting yang ramai terlepas pandang. Harta sepencarian mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum faraid dijalankan. Apa jadi jika tiada dokumen atau tuntutan harta sepencarian? Ini yang sering berlaku di lapangan. Jika tiada dokumen atau tuntutan harta sepencarian, semua harta akan dianggap 100% milik si mati dan harta tersebut terus masuk ke dalam harta pusaka. Ia akan diagihkan mengikut faraid, termasuk kepada ibu bapa si mati, adik-beradik si mati dan waris lain. Akibatnya, pasangan yang masih hidup mungkin hanya dapat bahagian kecil, rumah yang didiami boleh dituntut atau dijual. Anak-anak terpaksa berdepan konflik waris, proses pusaka jadi panjang, mahal dan penuh emosi. Padahal, sebahagian besar harta tu sebenarnya hasil usaha sama-sama suami isteri sepanjang hidup berumah tangga ni. Kenapa dokumen harta sepencarian sangat penting? Dokumen ini berfungsi untuk mengiktiraf hak pasangan secara rasmi, mengasingkan harta sepencarian daripada harta pusaka, mengelakkan pertikaian sesama waris, mempercepatkan proses pengurusan pusaka. Ringkasnya, perancangan macam ni melindungi yang masih hidup pasangan, anak-anak tanpa menzalimi hak waris yang lain. Adil untuk semua, macam yang diajar Islam. Perkahwinan ni bukan pasal cinta je, tapi juga pasal tanggungjawab dan perlindungan. Merancang harta sepencarian ni bukan bermakna kita harap-harap mati, tapi kita bersedia menghadapi apa yang memang pasti menimpa setiap orang. Dalam episod seterusnya, kita akan bincang bagaimana harta sepencarian, hibah dan faraid saling berkait dan kesilapan susunan yang boleh menjejaskan hak waris. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda memahami pilihan perancangan pewarisan yang sesuai. Perancangan yang betul bukan ikut trend, tetapi ikut keperluan dan keadaan sebenar keluarga.